Wahid ni betul-betul sesuai ke untuk pelabur Muslim? Ini dah share hasil sebenar yang dah dapat dekat Wahid ni. So guys, dah labur dalam Wahid ni daripada Julai 2021 dan dah invest sedikit demi sedikit, top up ataupun nama term je ialah DCA, dollar cost averaging. Memang tak secara lamsam lah. Tapi bila top up sikit-sikit tu lama jadi banyak, modal dah sekitar RM56,000 dan hasilnya dah telah mengalami profit sekitar RM13,900, which mean dah profit 24% lah daripada modal Daus di dalam Wahid Invest ni. Jadi portfolio yang dah pilih adalah US stock, di mana di dalam ETF halal ini terdapatnya sekitar 200 lebih company dan setiap company ini sudah ditapis dan sudah dipastikan bahawa mereka tidak terlibatlah dalam aktiviti ataupun penjualan benda yang haram seperti arak, judi, riba dan macam-macam lagi. So senang cerita, bila kita melabur dalam Wahid ni, dia dah tolong tapiskan lah untuk kita supaya kita dah tak perlu fikir dah tentang patuh syariah ni. Jadi dah ingatkan lah di mana semua pelaburan ada risiko dan prestasi lepas tidak menjamin profit pada masa depan. So apa yang dah dapat ni hanya sekadar sharing Daus untuk bagi korang nampaklah the reality of pelaburan. Akan ada waktu dia drop, akan ada waktu dia naik, tapi insya-Allah long term biasanya membuahkan hasil lah. Pelaburan ni memang long term, tak ada yang cepat kaya guys. So kalau korang nak guna Wahid Invest, pastikan korang daftar gunakan kod DAUSDK sewaktu daftar, ataupun nak senang tekan saja link di bio. Korang kena deposit RM300 untuk dapatkan free reward RM10, tertaluk pada terma dan syarat lah. Dan kalau korang perlukan full tutorial macam mana nak set up Wahid Invest ni, kita telah membuat full tutorial di YouTube. Just search saja Wahid Invest DAUSDK, bakal ada video yang bakal bantu korang daripada awal sampai habis. So guys, itu saja. Jumpa korang semua pada next video. Ciao.